semalam ada yang minta dengan saya buatkan kuih peria. Kuih Kelantan ni rasa dia ala-ala mochi, dalam dia ada inti kacang merah. Makan sejuk-sejuk. Best tu waktu buka puasa kan. Okey, jom kita buat. First kali ambil 2 sudu tepung beras, sedikit garam dan 350 ml air pandan. Kacau semua ni perlahan-lahan, guna api sederhana sampai dah pekat yang meletup-letup macam ni. Tambah 300 gram tepung pulut. Lepas tu gaul je lah sampailah dia jadi bentuk dough macam ni. Hati-hati sikit time ni sebab dough tu panas. Okey, next ambil inti kacang merah yang lebih buat apam solo semalam tu. Gentil memanjang dan bentukkan kuih macam ni. Buat sampai habis, pinggan tu jangan lupa oleskan dengan minyak. Kukus kuih ni dalam 15 minit atau sampai kuih dah masak, boleh angkat dan hidangkan. Simple sangat kan? Tengah jam sebelum buka puasa pun sempat lagi. Tapi kalau nak makan sejuk-sejuk, boleh buat awal sikit.